Saya malas nak tukar baju buat resipi. Hari ni saya buat resipi sekali banyak dengan baju yang sama. Halalkan saya. Saya bukan pengacara Nona pun. Saja nak share masak-masak. Okey, hari ni saya nak ajar buat salad raita ataupun salad rosita. Taklah, salad raita. Jom. Okey, ni dah siap potong. Nak cepat. Okey, ini lobak merah yang dipotong dadu. Ini timun, buang biji, potong dadu. Ini kapsikum merah, lada benggala merah, lada benggala hijau, tomato yang dipotong dadu, daun ketumbar dan jangan lupa apa tu? Bawang Holland dan yang pasti ada yogurt asli. Okey. Model letak siap-siap minyak, garam, pati ayam, senang nak buat kerja. Jadi macam mana nak buat ni? Aduh, hai minta sudu. 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 Ada kat sini lah. Ada ya? Ada. Okey, pertama sekali saya kerja tak ikut step, pakai hentam je. Ni garam. Okey, garam. Tak nak berhalus sangat. Malas. Masuk perut juga. Masuk perut juga ya. Lepas tu yogurt. Lepas tu aduh, buka yogurtnya. Lambatlah nak buka yogurt ni. Gitu je. Ni kerja orang nak cepat lah ni. Jangan ditiru yang tak elok tu daripada saya. Masakan ni sebenarnya sedap kalau kita makan dengan nasi minyak, nasi biryani ataupun kita makan begitu sahaja. Sebab setengah orang kita tak suka makan yogurt macam tu je kan. Jadi bila makan dengan sayuran, kita takkan sangat rasa yogurt. Bagi orang yang tak suka makan yogurt, yogurt ni sangat bagus untuk sistem usus dan juga tulang kita. Sangat senang. Gitu. Campak je. Tak payah tumis-tumis. Campakkan semua. Jangan tak campak. Masukkan semua timun. Masuk timun, tomato, daun ketumbar, kapsikum merah, kapsikum hijau. Itulah dia. Bawang Holland. Lepas tu kacau sendok ke? Tak payah lambat. Pakai tangan aja. Pakai tangan aja. Lawanya warna-warni. Ya, lawa, jangan tak lawa. Gitu salad punya. Bonda kan selalu cakap makanan kita mesti ada warna-warninya. Pandai. Nana, ada orang kata dia suka dengan kita nyambang, Nana. Oh, ya ke? Terima kasih sebab suka kami. Kami semua sama je kepala. Ada masa betul, ada masa kurang betul. Yang tak betul tu bukan orang kata masalah mental. Masalahnya ialah tekanan perasaan kerja. Kita lepaskan. Lepaskan bersama-sama. Lepaskan segala-galanya. Dah siap pun salad saya ni. Itulah dia. Ataupun kita sebut dia raita. Makanan sihat. Buah. Tak sampai seminit. Tak sampai seminit. Tak payah tumis-tumis, tak payah belacan. Inilah masakan yang paling mudah untuk menjamu keluarga kita. Selamat menerai. Selamat mencuba. Tu dia.